Telur abang makan satu hari 12 biji. 4 pagi, 4 tengah hari, 4 malam. Apa rutin diet yang abang amalkan untuk menjaga kesihatan supaya tubuh badan sihat dan sempurna? Okey, paling penting sekali protein. Dengan umur dah macam ni, umur abang ni lagi beberapa hari 56. Okey. So untuk maintain badan macam ni, satu untuk kesihatan, nombor dua untuk yalah kita kan produk nak jual diri kita di dalam filem-filem dan drama, kena jaga pemakanan. So yang paling bagus sekali, bulan puasa ni saya bersahur cuma dengan yogurt, oats dengan susu serta kurma. Saya gabungkan sekali, saya blend. Saya makan tu sepanjang hari ni yang puasa yang dah 15 hari puasa, memang itu makanan saya. So alhamdulillah. Memang bagus untuk kesihatan. Satu, itu untuk sahur. Dan untuk berbuka puasa pula, setiap pemakanan saya mesti ada ayam dan telur. Tapi nasi ada jugalah. Nasi saya ada. Nasi sebab nasi karbohidrat saya ambil sikit. Tetapi protein yang lebih. Macam tu. Okey, saya tertarik yang menu untuk sahur tadi. Ada yogurt sekali Yep. Ada setengah orang mungkin yogurt tu ke probiotik, dia akan membuat perut kita meragam. Ni kalau macam apa, macam mana perut? Okey, itulah ini boleh kata sebab abang selalu suka menguji kepada diri sendiri. Jadi selalunya abang tak campurkan yogurt. So ada bahan-bahan yang abang campur macam chia seed pun abang letak dalam tu. Tapi bila campur dengan yogurt ni, yogurt, susu, kurma dengan roll oats, dia jadi perut tak meragam tapi malah dia kenyang sampai nak berbuka puasa. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun abang amalkan menu sebegitu? Menu tu sebenarnya tahun-tahun sebelum ni ada selang-seli. Tapi tahun ni memang setiap hari. Mungkin lepas bulan Ramadan ni akan jadikan menu berterusan lah. Breakfast akan macam tu. Lepas ni breakfast dah tak adalah nasi lemak, bihun semua tak ada lah. Okey, dia sebenarnya macam abang dekat setahun lebih dah abang tak ambil roti, tak makan benda-benda yang base gandum. Dan abang selalu makan nasi dan telur. Telur abang makan satu hari 12 biji. 4 pagi, 4 tengah hari, 4 malam. Satu hari 12 biji? Ya, saya. Termasuk bulan puasa? Bulan puasa sebab dia campur dengan ayam. So kalau bulan tak puasa, tak ada ayam, memang telur 12 biji sehari. Dan memang tengok berpapan-papan kat rumah. Dan telur tu telur separuh masak? Telur dia tukar-tukar, dia ikut selera. Kadang separuh masak, kadang buat omelet. Itu tukar-tukar lah. Kadang buat rebus, makan macam tu je. Selain tu ada tak makanan-makanan yang abang memang dah avoid dah tak ambil langsung? Okey, gula sebenarnya memang abang tak ambil daripada umur 27. Umur 27 tahun sehingga sekarang 56 tahun. Weh, lama tu. Dan memang tak pernah ambil gula dan kat rumah pun susah nak jumpa gula. Sebab kadang terlupa, orang datang macam alamak, orang makan gula nak manis sebab dah terbiasa. Daripada umur 27 hingga sekarang tak pernah ada gula. Dan orang banyak cakap bila tak ada gula macam mana tak ada tenaga. Betul. Tapi alhamdulillah saya makan gula, bukanlah benda yang manis daripada buah. Macam nasi pun ada kandungan gula sebenarnya dalam nasi. Jadi saya rasa tak ada masalah. Dan saya terus boleh syuting pagi sampai esok pagi pun. Sehingga sekarang pun memang alhamdulillah daripada 27 tahun tak pernah ambil gula.